Safina binti Ghazali dari unit Bahasa Melayu 1 akan mengulas mengenai soalan 6, iaitu bagaimanakah negara China bertukar menjadi gergasi ekonomi dunia melalui pembaharuan sosial dan dasar pintu terbuka yang dimulakan pada 1978 di bawah Deng Xiaoping. Mengulas tentang bagaimana sebuah negara yang dahulunya dianggap sebagai negara pembangun telah berubah menjadi salah satu kuasa ekonomi terbesar di dunia. Negara yang dimaksudkan ialah China. Perubahan besar ini sebenarnya tidak berlaku secara tiba-tiba, tetapi berlaku apabila suatu proses pembaharuan ekonomi yang bermula pada tahun 1978. Pembaharuan ini diperkenalkan oleh seorang pemimpin penting China, iaitu Deng Xiaoping. Beliau memperkenalkan satu pendekatan baru dalam ekonomi negara yang dikenali sebagai dasar pintu terbuka. Dasar ini membawa perubahan yang sangat besar kerana China mula membuka ekonominya kepada dunia luar, yang membenarkan pelaburan asing masuk dan memberi lebih banyak ruang kepada aktiviti ekonomi pasaran. Melalui pembaharuan ini, China bukan sahaja berjaya meningkatkan pertumbuhan ekonominya, tapi juga berjaya mengurangkan kemiskinan dalam kalangan rakyatnya. Jadi, dalam ulasan ini, saya akan menerangkan beberapa perkara utama seperti latar belakang ekonomi China sebelum pembaharuan, dasar pintu terbuka yang diperkenalkan, perubahan dalam sektor ekonomi serta kesan pembaharuan tersebut terhadap kedudukan China dalam ekonomi dunia. Untuk memahami perubahan yang berlaku, kita perlu melihat terlebih dahulu keadaan ekonomi China sebelum tahun 1978. Pada ketika itu, China mengamalkan sistem ekonomi sosialis yang sangat ketat. Hampir semua sektor ekonomi seperti pertanian, perindustrian dan perdagangan dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Sistem ini menyebabkan rakyat mempunyai kebebasan yang sangat terhad untuk menjalankan aktiviti perniagaan atau meningkatkan pengeluaran mereka. Selain itu, produktiviti ekonomi juga agak rendah kerana kebanyakan keputusan ekonomi dibuat oleh kerajaan pusat dan bukannya oleh pasaran. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi China pada masa itu agak perlahan dan ramai rakyat hidup dalam keadaan miskin. Selepas kematian pemimpin revolusi China iaitu Mao Zedong, kepimpinan negara mula menyedari bahawa perubahan perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan ekonomi negara. Di sinilah bermulanya perubahan besar dalam dasar ekonomi China. Apabila Deng Xiaoping mula memainkan peranan penting dalam kepimpinan China, beliau memperkenalkan pelbagai pembaharuan dalam sistem ekonomi negara. Beliau percaya bahawa ekonomi China perlu menjadi lebih terbuka dan lebih fleksibel supaya negara dapat mencapai pembangunan yang lebih besar. Walaupun China masih mengekalkan sistem politik komunis, beliau mula memperkenalkan unsur ekonomi pasaran yang biasanya dikaitkan dengan sistem kapitalis. Ini bermaksud bahawa aktiviti perniagaan dan industri diberikan lebih banyak kebebasan untuk berkembang. Selain itu, kerajaan juga mula menggalakkan persaingan dalam sektor ekonomi bagi meningkatkan lagi produktiviti dan inovasi. Pendekatan ini sebenarnya agak unik kerana ia menggabungkan dua sistem yang berbeza, iaitu sistem politik komunis dan mekanisme ekonomi pasaran. Namun gabungan ini terbukti berjaya membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi China dengan sangat pesat. Salah satu langkah penting dalam pembaharuan ekonomi China ialah pelaksanaan dasar pintu terbuka. Melalui dasar ini, China mula membuka ekonominya kepada dunia luar dan menggalakkan kemasukan pelaburan asing. Pelaburan asing memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi China kerana ia membawa masuk model, teknologi serta kepakaran dari negara lain.
Banyak syarikat antarabangsa mula melabur di China dengan membuka kilang dan pusat pengeluaran. Kemasukan syarikat asing ini membantu meningkatkan pengeluaran industri serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Cina. Selain itu, teknologi dan kemahiran baru juga dapat dipindahkan kepada tenaga kerja tempatan. Semua faktor ini telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi China yang sangat pesat dalam tempoh beberapa dekad. Selain dasar pintu terbuka, kerajaan China juga menubuhkan kawasan khas yang dikenali sebagai zon ekonomi khas. Zon ekonomi khas merupakan kawasan yang diberikan kelebihan tertentu untuk menarik pelaburan asing. Antara kelebihan yang diberikan ialah cukai yang lebih rendah, peraturan perniagaan yang lebih fleksibel serta kemudahan infrastruktur yang lebih baik. Salah satu contoh zon ekonomi khas yang paling terkenal ialah Bandar Shenzhen. Shenzhen, nicknamed Pinkan, the largest city in Guangdong province, the third largest city in China. Only for 40 years, Shenzhen has developed from the Pada asalnya, Shenzhen hanyalah sebuah kawasan kecil yang kurang membangun. Namun, selepas dijadikan zon ekonomi khas, bandar ini berkembang dengan sangat pesat. Hari ini, Shenzhen menjadi salah satu pusat teknologi dan perindustrian yang paling maju di China. Perkembangan ini menunjukkan bahawa dasar pembangunan yang strategik mampu membawa perubahan besar kepada sesebuah kawasan. Pembaharuan ekonomi yang diperkenalkan oleh China telah membawa pelbagai kesan positif kepada negara tersebut. Pertama, pertumbuhan ekonomi China meningkat dengan sangat pesat dalam tempoh beberapa dekad. Kedua, kadar kemiskinan dalam kalangan rakyat berjaya dikurangkan dengan ketara kerana lebih banyak peluang pekerjaan diwujudkan. Ketiga, taraf hidup rakyat juga semakin meningkat apabila pendapatan mereka bertambah. Selain itu, China juga berjaya menjadi pusat pembuatan global yang menghasilkan pelbagai barangan untuk pasaran dunia. Banyak produk yang digunakan di seluruh dunia sebenarnya dihasilkan di China. Hasil daripada pembaharuan ekonomi yang dilaksanakan sejak tahun 1978, China kini muncul sebagai salah satu kuasa ekonomi terbesar di dunia. China bukan sahaja terkenal sebagai pusat pembuatan global, tetapi juga mempunyai syarikat teknologi dan perdagangan yang besar. Antara syarikat terkenal dari China ialah Huawei, Alibaba Group dan Tencent. Syarikat-syarikat ini bukan sahaja beroperasi di China, tetapi juga di peringkat antarabangsa. Ini menunjukkan bahawa pembaharuan ekonomi yang dilakukan oleh China telah membawa perubahan yang sangat besar kepada negara tersebut. Sebagai kesimpulan, pembaharuan ekonomi China yang bermula pada tahun 1978 merupakan salah satu perubahan ekonomi yang paling penting dalam sejarah moden. Melalui dasar pintu terbuka, kemasukan pelaburan asing serta perubahan dalam sistem ekonomi China berjaya berkembang dengan sangat pesat. Perubahan ini bukan sahaja meningkatkan kedudukan China dalam ekonomi dunia, tetapi juga membantu meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Oleh itu, pembaharuan ekonomi China sering dijadikan contoh bagaimana perubahan dasar ekonomi yang strategik boleh membawa pembangunan yang pesat kepada sesebuah negara. Sekian sahaja ulasan saya mengenai pembaharuan ekonomi China. Sekian, terima kasih.